Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izhan Ihsan bin Muhammad Fakur Razi. Nombor metrik 080915. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk penemuan sains dan perubatan dalam berpuasa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Namun begitu, puasa bukan sahaja memberi manfaat dari sudut rohani, malah turut memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini kita dapat memahami bahawa tujuan utama puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, puasa juga melatih manusia supaya lebih sabar, berdisiplin dan mampu mengawal hawa nafsu. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sumu tasihhu," yang bermaksud berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahawa amalan berpuasa mempunyai hubungan yang rapat dengan kesihatan manusia. Pada masa kini, banyak kajian sains telah membuktikan bahawa puasa memberi pelbagai manfaat kepada tubuh badan manusia. Antaranya, berpuasa ini dapat merehatkan sistem pencernaan, membantu mengawal berat badan, menurunkan kadar gula dalam darah serta membantu proses detoksifikasi atau penyingkiran toksin daripada badan. Selain itu, puasa juga dapat memberi ketenangan emosi dan membantu meningkatkan kesihatan mental seseorang kerana tubuh badan menjadi lebih teratur dan terkawal. Kesimpulannya, jelaslah bahawa setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah yang besar kepada manusia juga membuktikan bahawa amalan berpuasa bukan sahaja memberi pahala tetapi turut membawa manfaat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiran Amin bin Mahdi, nombor matrik 080503. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan atau menceritakan tentang penemuan sains dan perubatan dalam ibadah berpuasa. Seperti mana yang kita tahu, puasa ini ialah satu kewajipan bagi umat Islam kerana ia ada di dalam rukun Islam kita. So insyaAllah saya akan menceritakan tentang manfaat berpuasa bagi kesihatan tubuh badan kita. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahuinya. Ini menunjukkan bahawa ibadah berpuasa ini mengandungi pelbagai manfaat dan hikmah yang besar kepada manusia, sama ada dari sudut kerohanian maupun kesihatan fizikal yang hanya dapat difahami melalui perkembangan ilmu, pengetahuan dan kajian sains moden. Antara perkara yang berlaku ketika kita berpuasa adalah salah satunya berlakunya satu proses yang bernama proses detoksifikasi badan, yang di mana proses ini berlaku ketika kita berpuasa, dan berpuasa ini memberi peluang kepada sistem penghandaman untuk berehat daripada proses pencernaan yang berterusan. Ketika kita berpuasa juga, tubuh akan menggunakan
simpanan glukosa dan lemak sebagai sumber utama kepada badan kita. Proses ini membantu badan menyingkirkan toksik serta sisa metabolisme dengan lebih berkesan. Selain itu, organ penting seperti hati, buah pinggang dan usus dapat berfungsi dengan lebih optimum atau lebih baik. Puasa juga membantu proses pembaikan sel badan serta meningkatkan fungsi organ dalaman. Di samping itu, puasa mampu menstabilkan sistem penghadaman akibat tabiat makan berlebihan dan menyeimbangkan penghasilan hormon serta enzim badan. Oleh itu, masalah seperti gastrik ringan, sembelit dan lemak berlebihan dapat dikurangkan. Hal ini menunjukkan bahawa puasa ini, dengan ini kita tahu puasa ini dapat bukan saja ibadah yang rohani seperti saya cakapkan tadi, malah ia memberi manfaat besar kepada kesihatan fizikal kita. Yang kedua, dengan berpuasa, puasa ia juga dapat mengawal berat badan dan obesiti. Kerana apa? Kerana hal ini perlulah ataupun sangat perlu dielakkan oleh manusia, kerana Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarrun min batnin. Maksudnya, tidak ada bekas yang dipenuhi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Yang di mana hadis ini menjelaskan bahawa Islam sangat melarang sikap berlebihan dalam pemakanan kerana ia boleh memberi mudarat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Oleh itu, puasa ini berperanan penting dalam membantu mengawal berat badan dan mengurangkan risiko obesiti. Semasa kita berpuasa, tubuh ini menggunakan lemak simpanan sebagai sumber tenaga, sekaligus mengurangkan pengumpulan lemak berlebihan dalam badan. Keadaan ini dapat membantu menurunkan indeks jisim badan atau BMI kita. Selain itu, puasa juga dapat meningkatkan kadar metabolisme tubuh dan melatih seseorang untuk lebih berdisiplin dan dalam pemakanan serta mengelakkan tabiat makan secara berlebihan. Dalam Islam, kesederhanaan dalam makan dan minum amat dititik beratkan bagi menjaga kesihatan tubuh badan kita. Oleh itu, puasa menjadi salah satu kaedah semula jadi yang membantu mengurangkan risiko penyakit akibat obesiti serta mengekalkan kesihatan badan secara menyeluruh. Yang terakhir, dengan berpuasa, ia dapat mengurangkan risiko penyakit. Perkara ini memang sangat perlu dielakkan. Kerana apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mencapakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Suratul Baqarah ayat 195. Yang dari firman ini kita boleh tahu, ini menunjukkan bahawa Islam melarang perkara yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan kita dalam kehidupan seharian. Oleh itu, dengan berpuasa inilah ia merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengelakkan penyakit dalam tubuh badan kita. Puasa ini juga dapat membantu mengurangkan risiko pelbagai penyakit kronik dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana puasa dapat membantu mengawal paras gula dalam darah dengan lebih stabil serta meningkatkan sensitiviti insulin sekaligus mengurangkan risiko yang mengakibatkan penyakit diabetes. Selain itu, puasa turut membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor utama penyakit jantung. Ketika puasa, tubuh ini menggunakan lemak simpanan sebagai tenaga dan yang secara tidak langsung membantu meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular. Di mana keadaan ini juga
dapat menjadikan jantung lebih sihat dan kuat serta mengurangkan risiko saluran darah tersumbat. Dalam Islam, penjagaan kesihatan dianggap sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Taala, dan dengan berpuasa puasa ini membuktikan manfaat kesihatan yang turut diakui oleh kajian sains moden. Oleh itu, kita sebagai umat Islam diwajibkanlah berpuasa agar dapat mengelak daripada penyakit-penyakit yang kita tidak mahu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Ikhwan bin Taib, nombor matrik 080218. Okey, seterusnya saya akan menyambung berkenaan peningkatan kesihatan mental dan juga emosi melalui puasa. Okey, baik. Puasa ini membantu meningkatkan kesihatan mental dan juga emosi. Okey, yakni melatih seseorang mengawal kemarahan dan hawa nafsu, membentuk disiplin diri. Okey. Seterusnya, ia juga dapat membantu menstabilkan emosi dan mengurangkan tekanan dan menjaga tingkah laku dan juga percakapan. Okay. Seterusnya, puasa juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah. Okay, contohnya baca Al-Quran, berzikir, dan solat sunat dapat juga menenangkan jiwa. Okay, seterusnya dapat juga membantu mengurangkan stres dan kebimbangan yang melampau. Okay, jadinya puasa ni dapat mengurangkan stres. Okay, contohnya orang yang ada anxiety boleh mengamalkan berpuasa. Okay, yang terakhir, amalan kerohanian ini meningkatkan lagi ketenangan dan kesihatan mental. Seterusnya, ia juga dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Okey, berpuasa ni dapat membantu sistem imunisasi badan. Okey. Jadinya dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit. Jadinya tubuh menjalankan proses pembaikan sel yang dipanggil autophagy. Okey, yakni membersihkan sel rosak dan menggantikan dengan sel baharu yang sihat. Okey, seterusnya ia juga dapat membantu meningkatkan fungsi sistem pertahanan badan dengan mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Okey, puasa juga dapat membantu mengurangkan keradangan dalam tubuh badan. Jadinya tubuh badan lagi seimbang, cergas dan bertenaga. Okay. Ini cukup untuk membuktikan bahawa puasa ni selari dengan ilmu sains dan perubatan moden. Seterusnya, berpuasa ni juga dapat membentuk sifat sabar dan disiplin dalam jiwa seseorang. Okay. Puasa ni membentuk sabar dalam diri orang Muslim. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni dia berpuasa dengan cara yang ditetapkan dengan betul dah. Okay. Seterusnya, dia dapat melatih diri menahan lapar, dahaga dan kawal hawa nafsu. Okay. Seterusnya, dapat juga membantu mengawal keinginan dan emosi. Ini mendidik seseorang menjadi lebih berdisiplin. Seterusnya, berpuasa ni juga dapat mengajarkan kita bagaimana nak urus masa dan menjaga solat. Okey, dapat juga melatih penjagaan percakapan dan tingkah laku. Okey, berpuasa ni bantu seseorang ni jadi lebih baik, lebih matang dan lebih bijaksana. Okey. Seterusnya, kesabaran juga ada dalam berpuasa ni, membantu untuk menghadapi
cabaran hidup dengan tenang. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Anas Safwan bin Muhammad Faisal. Nombor matrik 080990. Jadi poin yang seterusnya adalah berpuasa ini dapat mendidik jiwa supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan diwajibkan ke atas kamu ni untuk berpuasa supaya apa kata Allah? Kata Allah, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ulama menyifatkan apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Takwa ini merupakan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya makin ramai, makin banyak seseorang hamba itu berpuasa, melakukan ibadah puasa, semakin meningkat ketakwaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang seterusnya adalah dengan ibadah berpuasa kita dapat menimbulkan rasa simpati kita terhadap golongan miskin. Dengan kita berpuasa, dengan kita menahan diri kita dengan berpuasa, yakni menahan lapar dan dahaga, kita dapat munculkan sifat ihsan dan juga simpati terhadap saudara kita di luar sana. Kita berpuasa dan kita berbuka dengan makanan, dengan juadah berbuka yang amat mewah. Akan tetapi saudara kita yang di luar sana di Palestin dan seumpama dengannya berbuka dengan pendarahan, wal-iyadzabillah. Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang keji. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Moga-moga Allah Ta'ala membantu saudara kita di luar sana. Ini menunjukkan kepada kita bahawa syukur itu merupakan perkara yang penting. Allah Ta'ala menyebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sahaja daripada hamba-Ku yang bersyukur. Dan kita lihat hari ini orang yang berpuasa, tujuan orang yang berpuasa ini untuk mendidik diri kita, mengawal nafsu kita daripada melakukan perkara yang berlebihan. Akan tetapi kita tidak mampu untuk melawan hawa nafsu kita. Allah Ta'ala menyebut lagi, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya hamba Aku itu bersyukur, la azidannakum, nescaya Aku akan tambahkan. Wala in kafartum, dan sekiranya hamba Aku itu kufur, inna azabi lasyadid, ketahuilah bahawa azab Aku adalah amat pedih. Dan untuk poin yang seterusnya adalah dengan berpuasa kita dapat mengawal hawa nafsu dan juga syahwat. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebutkan, bila mana Allah Ta'ala merendamkan nafsu ini di dalam api neraka, lalu nafsu itu menjawab, Aku adalah Aku dan Engkau adalah Engkau. Kemudian Allah Ta'ala merendamkan lagi nafsu itu di dalam api neraka, lalu nafsu itu pun menjawab perkara yang sama, bahawa Aku adalah Aku dan Engkau adalah Engkau. Lalu Allah Ta'ala merendamkan lagi nafsu itu di dalam api neraka, Lalu nafsu pun menjawab, Aku adalah Aku dan Engkau adalah Engkau. Kemudian kali terakhir Allah Ta'ala merendamkan nafsu di dalam api neraka, barulah nafsu itu menjawab bahawa Aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Kita lihat, dengan berpuasa kita dapat mengurangkan syahwat dan nafsu kita dalam melakukan perkara-perkara yang buruk kepada Allah. Dengan berpuasa jugalah kita dapat mengurangkan segala kejahatan dan keburukan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengurangkan dosa kita dan dapat menambahkan pahala kita. Dan poin yang terakhir adalah dengan berpuasa kita dapat menjaga kesihatan tubuh badan kita. Dan perkara ini bukanlah perkara yang pelik, kerana terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa dengan beribadah, dengan kita melakukan ibadah puasa, kita dapat menjaga kesihatan tubuh badan kita daripada sama ada daripada luaran ataupun juga dalaman.
Kerana apa? Kerana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, sumu tasihu, berpuasalah, tasihu, nescaya kalian akan sihat. Nak menggambarkan bahawa ibadah puasa ini bukanlah sekadar melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi kita dapat menjaga kesihatan kita sebagai seorang hamba Allah yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid bin Akila, nombor matrik 08 09 05. Jadi hari ini saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya, ibadah puasa merupakan syariat Islam yang mana mempunyai pelbagai hikmah dari sudut rohani, jasmani dan emosi. Puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, malah menjadi proses pendidikan diri untuk membentuk insan yang bertakwa, sabar, berdisiplin serta berakhlak mulia. Dari sudut kesihatan, kajian sains dan perubatan moden membuktikan bahawa puasa membantu proses detoksifikasi, meningkatkan metabolisme, mengawal berat badan, menstabilkan gula darah serta mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Selain itu, puasa juga memberikan kesan positif terhadap kesihatan mental dengan membantu mengawal emosi dan menenangkan jiwa. Ibadah puasa turut mendidik umat Islam supaya lebih prihatin terhadap golongan miskin melalui amalan sedekah dan kebajikan, sekaligus membentuk masyarakat yang penyayang dan saling membantu. Berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan penemuan saintifik moden, jelaslah bahawa setiap syariah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah dan manfaat yang besar serta sentiasa relevan sepanjang zaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana menegaskan kewajipan puasa kepada umat Islam demi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Secara keseluruhan, ibadah puasa bukan sahaja memberi manfaat kepada individu dari aspek spiritual dan kesihatan, malah turut memainkan peranan yang penting dalam membentuk keharmonian masyarakat. Jadi, puasa juga membuktikan bahawa ajaran Islam amat lengkap dan menitik beratkan keseimbangan antara keperluan rohani, fizikal dan sosial manusia. Oleh itu, umat Islam hendaklah melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan serta menghayati setiap hikmah yang terkandung di dalamnya agar dapat melahirkan generasi yang sihat, beriman, berakhlak mulia dan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.